Hampa tak rasa rugi ke? Sebab hampa tak dapat doa Nabi SAW. Kalau anda sayang Rasulullah, tengok video ni sampai habis. Kerana inilah perjuangan baginda Nabi SAW. Bila mana Nabi SAW sampai di bumi Madinah, di antara perjuangan Nabi SAW ialah membebaskan tanah Madinah daripada kekufuran mereka yang benci kepada Islam. Di antaranya Bani Nadir dan Bani Quraidah, yang mana mereka ini benci kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW membebaskan tanah Madinah keseluruhannya daripada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah tanah Madinah ini menjadi tanah di antara orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam tanah bumi Madinah ini. Jadi tuan-tuan, inilah perjuangan baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan perjuangan mereka yang nak membebaskan tanah Pupis daripada orang yang tidak suka kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada di Pupis ni tuan-tuan? Di Pupis ni ada anak-anak yang belajar agama Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang Islam bermula daripada seawal umur 4 tahun sampailah ke besar. Jadi perjuangan kita nak mendapatkan untuk nak membebaskan tanah Pupis ini, kita nak mendapatkan tanah Pupis ini, saya nak ajak semua sekali untuk sama-sama kita memberikan infak dan wakaf kita kepada tanah Pupis ini untuk menjadi hak kepada Pupis. Jadi tuan-tuan, marilah sama-sama, kalau kita tak mampu untuk memberikan sedikit daripada harta kita, kita berikan banyak. Kalau tak mampu banyak, kita berikan sedikit. Kalau tak mampu juga, tuan-tuan, ringankan tangan kita untuk menekan button share, button follow, like, komen, untuk kita sebar luaskan video ini supaya ramai lagi dapat bersama-sama berinfak, mewakafkan harta yang kita ada, rezeki yang Allah berikan kepada kita, untuk kita meletakkan diri kita di antara orang yang berada dalam perniagaan yang tidak pernah akan rugi buat selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tijaratan lan tabur, perniagaan yang paling terbaik, pelaburan yang paling terbaik adalah kita meletakkan harta rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapatkan segera untuk kita berinfak dan berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh klik link di bawah, scan QR untuk kita berinfak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.